Ada different tak? Sebelum ni? Different. Sebab dulu saya takut nak buat U-turn. Lepas tu yang kon tu kan, saya takut. Tapi sekarang okey. So happy. Yang best, saya improve. Boleh layan corner. Lepas ni, kalau saya takut layan corner, mahu yang lain terajang saya. Kita tu memang berbaloi lah. Macam kira-kira kita yang newbies ni semua nak belajar corner, lean in, lean out, tu memang it's a good learning experience lah. Tapi teknik yang sebenar tu hari ni baru belajar, maknanya baru kita dapat lah teknik yang sebenar bawa motor. Macam Haji cakap lah tadi kan, kita ingat ni betul, rupanya salah kan. Macam-macam lah kita belajar, macam-macam ilmu. Kita lah selalu macam apa Haji cakap kan, kita tengok orang tu buat macam ni kan, dia punya body language dia tu macam mana nak ni kan, baru tahulah benda tu banyak lah sebenarnya.